Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilman Bafi bin Bakri dan saya akan berkongsi tentang cara untuk menguasai subjek fizik bagi SPM. Baik, untuk korang yang ingin belajar fizik, apa yang korang fikir pasal fizik mesti kira-kira nombor ataupun unit kan? Tapi salah. Fizik lebih daripada itu. Bagi saya, fizik ni ialah bahasa alam yang abstrak, tidak dapat dilihat dengan mata kita sendiri, bahkan memerlukan logik pemikiran yang kuat bagi memahami ilmu ini. Jadi, kalau kita nak master subjek ni, kita bukannya kena setakat tahu, tetapi faham dengan apa yang dipelajari. Baiklah, untuk menjawab soalan ini, saya kena terangkan bahawa cara study bagi setiap individu adalah berbeza sama sekali, kerana saya mengikuti ujian psikologi, iaitu cara study kena terbahagi kepada 3, iaitu auditory, visualistic dan kinestetik. Itu boleh search di tempat lain, tapi yang wajib kita perlu buat untuk study fizik ini ialah wajib bertanya jika tidak faham. Soalan ni sangatlah common, kerana kalau kita nak jawab exam, kita mesti ada pengalaman. Tapi mana dapat pengalaman tu? Pertama sekali, kita kena rujuk cikgu-cikgu masing-masing, dan kita kena kukuhkan pemahaman kita dengan past paper SPM ataupun trial SPM. Motivasi. Saya tidak berpegang kepada apa-apa motivasi, tetapi yang saya pegang sebelum motivasi ialah disiplin. Kita mesti ada disiplin supaya kita boleh buat suatu kerja dengan efektif. Apa gunanya kita ada keinginan tapi tiada usaha? Itu semua hanyalah angan-angan. Jadi ingat, tak ada siapa yang boleh bantu kita kecuali diri kita sendiri. Oleh itu, kalau kita nak master dalam subjek ni, kita mestilah rajin, berdisiplin dan sentiasa membuat latihan. Baiklah, untuk menjawab soalan ini, saya akan beri satu tips sahaja. Apa yang saya buat untuk skor fizik ni ialah saya hafal dahulu sebelum faham. Macam mana tu? Baiklah, saya bagi contoh. Sebelum kita masuk kelas, kita akan belajar tentang satu topik. Tapi sebaiknya apabila kita belajar, kita sudah pun tahu istilah-istilah tersebut. Kerana daripada kita membuang masa dalam kelas untuk baru nak tahu istilah itu, lebih baik kita gunakan masa dalam kelas tu untuk memahami perkara tersebut. Saya mengamalkan amalan tersebut kerana saya mengikuti cara Imam Asy-Syafi'i semasa beliau belajar. Sebagai contoh, Imam Asy-Syafi'i menghafal buku kitab Al-Muwatta' terlebih dahulu sebelum datang mempelajarinya dengan Imam Malik. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.